Tuan-puan yang bakal dapat gaji dalam minggu ini, tuan-puan pastikan buat simpanan dahulu baru berbelanja. Nak tahu tips penting macam mana kita nak paksa diri buat simpanan ikut gaji kita? Tengok video ini sampai habis, like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Tuan-puan yang belum tahu, sekarang ni sekitar 70% rakyat Malaysia tak mampu buat simpanan walaupun dah bertahun-tahun kerja. So bayangkan apabila contoh kita dibuang kerja ataupun tak diizinkan untuk bekerja. So macam mana kita nak bagi ahli keluarga kita makan, macam mana nak bayar komitmen, nak bayar hutang segalanya. So pastikan apabila kita masih sihat, tengah bekerja ni, paksa diri buat simpanan. So ini adalah antara 3 tips yang tuan-puan boleh buat untuk mula simpan. Yang pertama, tuan-puan, ikut kepada gaji tuan-puan boleh asingkan sekitar 10% daripada gaji untuk buat simpanan. Itu adalah minimum. Kalau tuan-puan boleh simpan lagi banyak, lagi bagus. Yang kedua, bila buat simpanan ni, pastikan kita pelbagaikan jenis simpanan. Boleh buat simpanan dalam bentuk duit sehingga 3 ke 6 bulan gaji, simpanan tabung haji dengan ASB. Dapat tambahan dengan dividen yang diberikan. Buat juga simpanan emas untuk simpanan jangka masa panjang, tuan-puan. Khusus bagi tuan-puan yang susah nak buat simpanan dalam berbentuk duit, simpanan jenis bocor, pastikan buat simpan dalam bentuk emas. Yang ketiga, set matlamat simpanan tuan-puan. Contoh hari ini tuan-puan nak jadikan tabung haji dengan ASB sebagai simpanan kecemasan. Tetapkan matlamat simpan sampai 3 ke 6 bulan gaji dalam ASB dengan tabung haji. Tetapkan juga simpanan dalam emas ni tuan-puan nak simpan untuk apa? Contoh simpan untuk pencen. Contoh simpan untuk beli rumah, target simpan 1 kilogram emas, target simpan setiap bulan sampai capai matlamat tersebut. So tuan-puan, pastikan dapat gaji nanti, buat simpanan untuk diri sendiri dahulu baru tanpa belanja kepada orang lain. Macam mana nak mula simpan emas tu? Senang sahaja, klik saja link dekat profil saya untuk daftar akaun secara percuma dan boleh terus mula simpan emas hari ini dengan serendah RM100 sahaja. Atau tuan-puan nak bertanya soalan dulu, boleh kontak saya di nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lagi mudah. Akhir kata, macam biasalah, senang nak simpan emas.